Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syamini binti Zainuddin. Dan insyaAllah hari ini dengan Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim saya akan membentangkan berkenaan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu tugasan PB bagi PIMK 3223 pengajian ilmu akidah, yang akan memperincikan lagi berkenaan definisi kelompok manhaj serta prinsip yang ditekankan oleh para ulama muktabar. Okay, jadi kita akan masuk kepada sedikit pengenalan bagaimana munculnya golongan Ahlussunnah wal Jamaah ni. Jadi menurut Syekhul Islam Ibn Taymiyah, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ni dah muncul memang sebelum munculnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Mereka menurut ulama yang kedua iaitu Ahmad Amin menegaskan bahawa penamaan Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri telah wujud sebelum adanya aliran Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah, yang mana golongan ini telah menolak hujah-hujah Mu'tazilah. Okay, jadi para ulama muktabar telah merangkumkan maksud Al-Jamaah yang dimaksudkan sebagai golongan yang pertama itu dalam sebuah hadis baginda SAW yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik, yang mana satu golongan yang tersampul daripada 72 golongan yang akan daripada 71 golongan yang akan hancur binasa itu ialah Al-Jamaah. Jadi apakah maksud Al-Jamaah itu? Okay, jadi para ulama muktabar telah merangkumkan maksud Al-Jamaah yang dimaksudkan sebagai golongan yang pertama itu dalam sebuah hadis baginda SAW yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik, yang mana satu golongan yang tersampul daripada 72 golongan yang akan daripada 71 golongan yang akan hancur binasa itu ialah Al-Jamaah. Jadi Imam Asy-Syatibi telah menyimpulkan bahawa Al-Jamaah yang dimaksudkan adalah mereka yang bersatu di bawah kepimpinan seorang imam yang berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Jadi dia rasa bahawa kalau kita bersatu di bawah kitab Allah, maksudnya kalau ada yang bersatu selain daripada kitab Allah dan Rasulnya, maknanya mereka itu keluar daripada pengertian jamaah itu sendiri, yang dapat kita fahamkan daripada hadis tersebut. Jadi secara kesimpulannya, definisi Ahlussunnah wal Jamaah ialah mereka yang berpegang teguh dengan kitab Allah, sunnah Rasulullah, serta apa yang disepakati oleh para sahabat dan tabi'in serta tabi'in. Dan mereka juga berilham dengan kedua-dua sumber tersebut, sama ada segi perkataan, perbuatan maupun iktikad, serta apa yang bertepatan dengannya sebagaimana difahami dan diamalkan oleh para ulama salafus salih. Okay, jadi baiklah kita akan teruskan dengan kelompok utama golongan Ahlussunnah wal Jamaah ini. Jadi secara umumnya dari segi aspek akidah Ahlussunnah wal Jamaah terdiri pada 3 aliran utama, dan 2 aliran yang menjadi pegangan asas majoriti umat Islam di seluruh dunia, iaitu Al-Maturidiyah dan Al-Asy'ariyah. Okay, jadi seperti namanya, Asy'ariyah ni diasaskan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, manakala Al-Maturidiyah pula diasaskan oleh Abu Mansur Al-Maturidi. Dan yang ketiga ialah Al-Asy'ariyah, di mana yang dikenali juga sebagai Al-Hanabilah, yang mana mereka terdiri daripada ahli hadis. Tapi Al-Hanabilah atau Al-Asy'ariyah ni dia tidak lagi menjadi pegangan utama kerana sekumpulan kecil daripada Hanabilah ini tergolong daripada golongan yang terjisim dan takfiri, iaitu menjisimkan Allah, dan dengan mudah-mudahnya mereka mengkafirkan umat Islam jika terdapat sebarang perkara khilafiyah. Jadi Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah ini menjadi kelompok utama kerana mereka membela sunnah Rasulullah dan manhaj salafus salih, mereka yang membantah ahli bid'ah, dan mereka juga yang bertepatan dengan ajaran Islam yang sahih, dan mereka juga menjadi benteng yang mempertahankan akidah umat Islam dengan kokoh. Dan kita akan bincangkan sedikit sebanyak tentang 8 golongan yang secara umumnya juga termasuk dalam golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Al-Baghdadi dalam kitab tasawuf beliau, iaitu Al-Faraq Bayan Al-Fiqh, yang mengkelompokkan atau mengkelaskan secara terperinci siapakah 8 golongan tadi yang termasuk juga dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi antara 8 golongan yang termasuk dalam golongan Ahlussunnah wal Jamaah ialah mereka yang kuasai ilmu tauhid, ilmu kenabian, ilmu fiqh. Lepas tu mereka yang kuasai ilmu yang mengambil sunnah yang maksudah daripada Nabi, dan kuasai ilmu berkenaan nahwu dan surah bahasa Arab, berkenaan dengan qiraat dan tafsir Al-Quran, ahli zuhud, tentera Islam dan juga rakyat umum yang berpegang teguh dengan kebenaran yang dibawa oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
Jadi kita akan lihat kepada manhaj atau pendekatan yang digunakan oleh Ahlussunnah wal Jamaah dalam melaksanakan prinsip-prinsip akidah, pegangan akidah umat Islam. Jadi yang pertama ialah dari segi sumber. Jadi mereka menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber yang utama dalam memahami akidah. Dan yang kedua, mereka juga kefahaman mereka terhadap nas adalah berdasarkan kefahaman salafus salih. Dan yang ketiga, mereka mengutamakan nas berbanding akal. Maksudnya akal masih digunakan untuk membantu kita faham sesuatu isu ataupun untuk menyelesaikan masalah, tapi sumber rujukan utama masih berdasarkan wahyu, iaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Jadi manhaj yang seterusnya ialah mereka menetapkan sifat Allah tu secara tafwid. Maksudnya dengan menyerahkan makna yang hakiki tu kepada Allah sepenuhnya. Dan yang kelima ialah mereka menyekat sebarang perkara bid'ah dan menghindari perbahasan-perbahasan yang boleh membawa kepada bid'ah ataupun bahasan yang melampau, iaitu ghuluw dalam hal-hal akidah. Dan yang terakhir sekali, manhaj yang digunakan atau pendekatan yang digunakan ialah mereka tetap berlaku adil kepada aliran yang tidak bersefahaman dengan mereka. Namun itu mereka masih tegas dalam menolak perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat Allah, dan mereka juga mengamalkan ataupun melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi keseluruhan manhaj tadi telah dihuraikan dan diperkukuh oleh ulama-ulama muktabar, contohnya Ibnu Hazmi, Ibnu Al-Jauzi dan Sadiq Khan, iaitu antara ulama-ulama muktabar yang memperincikan lagi manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ini. Dan mereka menjelaskan bahawa manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah kembali pada Al-Quran dan Sunnah, ijma' salafus salih, serta menolak perkara bid'ah dan takwil batil serta hawa nafsu. Jadi berikut merupakan 15 prinsip yang telah digariskan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam Al-Faruq Al-Bayan Al-Fiqh. Okey, jadi antara ke-15 ini saya telah memilih rukun yang pertama, iaitu hakikat-hakikat dan ilmu-ilmu. Dan rukun yang ke-9 iaitu tentang syariat Islam dan rukun-rukunnya. Rukun yang ke-12 berkenaan dengan khilafah dan imamah. Dan yang terakhir sekali ialah berkenaan dengan rukun yang ke-13, iaitu berkenaan dengan iman dan Islam. Okay, jadi prinsip pertama yang dipilih ialah rukun yang pertama, iaitu hakikat-hakikat dan ilmu-ilmu. Okay, jadi dalam prinsip ini saya jelaskan bahawa akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah bersepakat bahawa Allah mentakdirkan para hamba untuk kenal Allah, untuk kenal Rasulullah, untuk kenal kitab-kitabnya, dan juga beramal dengan apa yang telah dibawa di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Dan Ahlussunnah wal Jamaah juga telah menggariskan ataupun bersepakat bahawa dasar hukum syariat ialah Al-Quran, As-Sunnah dan juga ijma' ulama. Jadi dalil yang menyokong pernyataan tersebut dalam sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Fatir ayat ke-28 yang bermaksud ataupun mafhumnya. Dia demikian pula di antara manusia dan binatang-binatang yang melata serta binatang-binatang ternak, ada yang berlainan jenis dan warnanya. Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut, yakni melanggar perintah Allah itu dari kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa lagi Maha Pengampun. Jadi dalam ayat ini menegaskan bahawa Allah menyeru kita sebagai hamba-Nya untuk kenal Allah. Kerana pada hakikatnya orang yang kenal Allah, kenal sifat-sifatnya, yang kenal dari segi nama-nama Allah yang baik, so kita akan takut pada Allah, takut melanggar sebarang perintahnya. Jadi dalam prinsip ini menegaskan bahawa keesaan Allah hanya dapat diterjemahkan dengan ilmu makrifat. Maksudnya ilmu mengenal Allah, iaitu ilmu tauhid. Jadi tanpa ilmu makrifat ini, maka ilmu tauhid tidak dapat dihuraikan. Okay, jadi ilmu makrifat itu masihlah berdasarkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, supaya apa saja yang kita terima mengenai penjelasan ulama tentang sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah serta kaedah untuk mengenal Allah tu tidak menyeleweng daripada apa yang telah digariskan dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan bagi kita, orang yang tidak kuasai Al-Quran ataupun As-Sunnah secara mendalam, maksudnya kita sebagai rakyat awam semata-mata, maka kita perlulah menggunakan penjelasan daripada ijma' sahabat dan menggunakan akal kita untuk berfikir secara rasional. Dan Islam adalah agama ilmu, maka orang-orang yang berilmu ada kedudukan yang tinggi dalam Islam. Dan kedudukan mereka, orang yang berilmu ini tinggi kerana mereka kenal akan wujudnya yang tertinggi, itu Allah. Dan pengenalan itulah yang akan menimbulkan perasaan takut dan orang kata bimbang untuk melaksanakan apa yang Allah larang. Jadi mengenal Allah itu adalah permulaan dalam agama kita. Bila kita ada akidah yang betul, bila kita melaksanakan syariat Allah,
untuk kita beramal dengan sunnah Rasulullah, pertama-tama sekali kita kena kenal siapakah cipta alam ini dulu. Bahawa kerana tidak mungkin seorang hamba itu benar-benar mengerjakan ketaatan dalam amal ibadahnya tanpa mengenali baik sifat serta perbuatan Allah itu sendiri. Baiklah, jadi berdasarkan prinsip yang pertama iaitu hakikat dan ilmu. Kita akan menilai dari sudut pandang para ulama muktabar berkenaan prinsip ini, yang mana kita akan teliti dari segi manhaj dan perbincangan para ulama yang didasari dengan dalil daripada Al-Quran dan Hadis. Okay, jadi yang pertama, Imam Syafi'i telah menegaskan dalam Ar-Risalah bahawa sunnah Nabi adalah hujjah syariah yang setara dengan Al-Quran dalam menetapkan sebarang hukum hakam berkaitan akidah ataupun syariat Islam. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Hajj ayat ke-7, yang mafhumnya apa jua yang dibawa oleh Rasulullah maka terimalah ia, dan apa jua yang dilarangnya maka jauhilah ia. Ini menunjukkan bahawa bukan setakat kita rujuk Al-Quran, tapi apa yang Nabi suruh dan apa yang Nabi larang juga kita perlu ambil catnya. Okay, yang kedua, dari sudut pandang Imam Al-Maturidi dan juga Al-Ash'ari yang menekankan peranan akal dalam memahami nas. Okay, maksudnya akal ni kita boleh guna untuk kita sebagai kata bantuan ataupun sokongan untuk kita faham lagi dengan mendalam penjelasan yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Tetapi akal itu mestilah tidak boleh mendahulukan wahyu yang paling utamanya, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Nahl ayat ke-89, mafhumnya tidaklah kami menerangkan kepadamu Alkitab melainkan untuk menjelaskan segala sesuatu. Maksudnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah sendiri telah lengkap dengan panduan bagaimana akidah yang benar dan bagaimana syariah Islam yang sepatutnya. Jadi kalau kita nak analisis ni, akal itu masih diiktiraf prosedur untuk kita fikir secara rasional, untuk kita fikir secara logik, untuk kita faham nafs dan mengenali Allah melalui tanda-tandanya. Tetapi akal itu terbatas. Okay, manhaj ahli sunnah wal jamaah ini juga menolak aliran-aliran yang mengutamakan akal ataupun mendahului akal lebih daripada wahyu Allah, iaitu seperti fahaman rasionalisme yang melebih-lebihkan peranan akal berbanding Al-Quran dan As-Sunnah. Okay, jadi secara rumusannya, prinsip pegangan akidah Al-Sunnah macam yang pertama ini telah menegaskan bahawa kita nak kenal Allah, kita kena dengan melalui ilmu makrifat dan ilmu tauhid. Kerana ilmu makrifat dan ilmu tauhid itulah ilmu yang paling asas kepada seluruh agama Islam ini. Maksudnya kita nak kenal agama Islam yang dalam, kita kena kenal dulu siapa pencipta kita. Okay. Dan ilmu yang benar mestilah berpaksikan wahyu, dan akal itu sebagai pembantu sahaja untuk kita lebih menghayati surahan dan larangan-larangan Allah. Dari pandangan ulama-ulama muktabar membuktikan bahawa akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini telah bersifat dengan sifat wasatiyah, iaitu seimbang ataupun sederhana dan relevan dengan sepanjang zaman. Maksudnya bukan untuk zaman ulama sadah semata-mata, tapi untuk kita dan pada semasa ini pun kita mesti berpaksikan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kerana sebagai itulah akidah yang diiktiraf oleh Majlis Fatwa Kebangsaan. Jadi manhaj inilah yang kita sebagai umat Islam perlu hayati untuk kita bina kekuatan akidah kita, untuk kita satukan seluruh umat, untuk kita hadapi cabaran-cabaran ideologi moden dengan lebih yakin. Okay, prinsip yang kedua ialah daripada rukun yang ke-9, berkenaan dengan syariat dan rukun-rukunnya. Jadi telah digariskan dalam kitab Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah oleh Mufti Karmoni bahawa Ahlussunnah wal Jamaah ini telah bersepakat bahawa Islam itu didirikan atas 5 rukun yang paling utama. Jadi kita mengucapkan 2 kalimah syahadah, kita mengerjakan solat 5 waktu, kita membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan mengadakan haji, ibadah tawaf al-haram bagi mampu. Jadi mereka mengatakan bahawa kalau ada dari kita yang meninggal daripada satu dari rukun tersebut, maka boleh seperti yang dilakukan oleh Syiah Rafidhah, maka akan dihukum kafir. Berdasarkan nas-nas daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Okay, jadi sokongan kepada kenyataan tersebut kepada sabda Nabi dalam riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abdul Rahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu didirikan atas 5 perkara, menyaksikan bahawa tiada ilah melainkan Allah, bahawa Muhammad itu Rasulullah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, menunaikan haji kepada Allah dan puasa di bulan Ramadan. Okay. Jadi secara keseluruhannya, prinsip ini
menekankan bahawa rukun Islam itu adalah asas kepada syariat. Dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah menegaskan bahawa akidah itu dibuktikan dengan amal. Bukan setakat kita bertasbih dengan hati dan kita ikrar dengan lisan, tapi kita juga kena buktikan dengan amal perbuatan kita. Okay, jadi dalam hal ini akidah dan syariah tu selari dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kerana kedua ini, akidah dan syariah bukanlah satu perkara yang kita boleh pisahkan. Kerana keyakinan dan hati tidak dizahirkan dengan amal ibadah kita, iaitu syariat. Okey, ulama Ahlussunnah wal Jamaah seperti Al-Baghdadi dalam Al-Firq Bayan Al-Firq menolak golongan yang mentakwilkan syariat secara batin seperti yang dilakukan oleh Syiah Rafidhah. Seperti yang dilakukan oleh Syiah Rafidhah. Dan sesiapa yang mengingkari merupakan salah satu kewajipan dalam 5 rukun Islam tadi, maka boleh dihukum kafir kerana telah menolak perkara yang kita tahu menjadi daruri dalam agama Islam, iaitu sebagai satu keperluan. Okay, so kita akan nilai prinsip pegangan akidah rukun ke-9 tadi berdasarkan pandangan ulama yang muktabar, iaitu dari sudut pandang Imam Al-Baghdadi dalam Bayan Al-Fiqh. Beliau telah menjelaskan bahawa siapa yang ingkar walaupun salah satu daripada rukun Islam tadi, maka boleh dihukum kafir sebab menolak wahyu yang qat'i yang memang telah digariskan oleh Allah sendiri. Dan Nabi SAW bersabda, yang bermaksud Islam itu dibina atas 5 perkara: dia mengucapkan kalimah syahadah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah, menunaikan solat, menunaikan zakat, menunaikan haji dan puasa di bulan Ramadan. Jadi riwayat Bukhari dan Muslim. Dan banyak ulama yang kedua, iaitu daripada Ibn Taymiyah, menegaskan dalam Majmu' Al-Fatwa bahawa iman itu adalah qaul, amal dan i'tiqad. Maksudnya iman akan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat yang manusia lakukan. Maka kalau kita meninggalkan amal secara keseluruhan atau kita tolak rukun Islam tadi, maka ia boleh membatalkan iman. Sebab apa? Iman itu dibuktikan oleh ikrar bil lisan, tasdik bil hati, dan juga kita zahirkan dengan ketaatan kita. Jadi akidah syariah selari. Jadi kalau kita tolak syariah ni, maka boleh membatalkan iman. Sebab apa? Kita menolak perkara yang daruri yang digariskan oleh agama Islam sendiri. Okey, bermakna firman Allah dalam surah An-Nahl ayat ke-89, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan turun, dia tidaklah kami berikan kepadamu Alkitab melainkan untuk menjelaskan segala sesuatu. Maksudnya telah digariskan dalam Al-Quran sendiri, dalam As-Sunnah sendiri, bahawa Islam itu ada 5 perkara tadi. Dan Imam Asy-Syafi'i dalam Al-I'tisam telah menyebut bahawa bid'ah syariah syariah dalam merosakkan agama kerana ia menambah-nambah atau mengurang-ngurangkan sesuatu yang telah ditetapkan secara qat'i. Contohnya golongan batiniyah yang mentafsirkan solat hanya sebagai mengingati imam, jelas bercanggah dengan syariat Islam itu sendiri. Maksudnya Islam itu ada 5 perkara tadi. Kita tak boleh nak tambah-tambah suka hati, tak boleh nak kurang-kurangkan suka hati. Mestilah berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dan juga ijma' para sahabat. Jadi kita boleh simpulkan sini, Ahlussunnah wal Jamaah ini telah membataskan syariat hanya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita nak tahu apa yang Allah suruh kita buat, apa yang Allah larang kita buat, rujuk Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam syariat juga akal tu masih digunakan dan ada fungsinya untuk memahami hikmah ibadah semata-mata, bukanlah untuk kita tentukan halal haram dan sebagainya. Dan amal ketaatan kita juga tak bukti atau pengakuan terhadap akidah terhadap akidah umat Islam. Dan Ahlussunnah wal Jamaah menegaskan bahawa akidah itu tidak boleh dipisahkan daripada syariah. Jadi secara kesimpulannya, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ini telah memberikan garis panduan yang lengkap kepada kita sebenarnya tentang syariah tu adalah asas keimanan seseorang. Jadi kalau kita tolak atau ingkar salah satu, maka boleh dihukum kafir dengan dengan melandaskan wahyu dan melandaskan perbahasan daripada ulama-ulama yang muktabar. Okay, jadi Ahlussunnah wal Jamaah ini jelas menolak sebarang orang kata aliran fahaman seperti Batiniyah, Syiah, liberal atau aliran moden sekarang yang cuba untuk memisahkan antara syariah dengan akidah, seolah-olah dua perkara ini merupakan benda yang asing. Okay, jadi kita umat Islam hari ini perlu hayati prinsip-prinsip
terutamanya berkenaan dengan syariat Islam ini dan apa-apanya. Sebab apa? Kita nak jadikan ia sebagai benteng, ilmu tadi sebagai benteng untuk kita hadapi cabaran yang berlaku sekarang. Aliran fahaman yang semakin ditokok tambahkan oleh aliran-aliran yang menyeleweng. Okay, seterusnya iaitu rukun ke-12 berkenaan dengan khilafah dan imamah. Okay, sedikit penerangan. Ahli sunnah wal jamaah bersepakat bahawa imamah dan khilafah ini wajib atas umat Islam supaya dapat menjalankan hukum dan amanah, menjaga serta menguatkan kubu pertahanan, mengangkat jihad, membahagi-bahagikan faid, iaitu harta yang didapati bukan melalui peperangan dan menyelesaikan masalah kezaliman ke atas mereka yang dizalimi. Okay, maksudnya dalam ayat ini ditegaskan bahawa imamah dan khilafah itu penting dan wajib untuk kita sebagai umat Islam. Sebab apa? Dengan adanya kepimpinan dalam boleh jalankan hukum dan kena amanah dan menjaga negara dan masyarakat yang ada dalam negara itu. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Hajj ayat ke-41, mafhumnya iaitu mereka yang umat Islam dan jika kami berikan kepada mereka kekuasaan untuk memerintah di muka bumi, misalnya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat dan mereka menyuruh membuat kebaikan serta melarang dari melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar. Dan ingatlah bagi Allah juga adalah kesudahan segala urusan. Okay, jadi kat sini ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah seperti Al-Mawardi dalam Ahkam As-Sultaniyah dan Al-Juwayni dalam Ghayatul Imam, mereka imam ni ataupun imamah adalah fardu kifayah ke atas umat Islam. Supaya apa? Supaya hukum Allah dapat ditegakkan dan syariat juga dapat dilaksanakan, dapat dipelihara dan segala kemaslahatan umat Islam juga terjamin dengan adanya konsep imamah ataupun khalifah di dalam sesebuah kerajaan ataupun negara itu. Kalau tanpa kepimpinan ini maka nescaya tidak akan terlaksanalah hukum agama tadi dengan sempurna. Kerana syariat itu sendiri perlukan kepada pelaksanaan yang berautoriti. Maksudnya kena ada seorang yang berautoriti yang akan memerintah bagaimana pelaksanaan syariat yang sebenar, bagaimana untuk menjaga akidah rakyat-rakyat atau masyarakat yang ada dalam negara itu, supaya semua umat ini boleh amalkan solat berjemaah, zakat, hudud, qisas dan jihad ke jalan yang benar. Walaupun isu imamah bersifat nafas, maksudnya isu imamah atau khilafah ini kita ada pembincangan dalam sejarah syariah, namun ia berkait langsung dengan akidah kita juga. Sebab apa? Pimpinan dalam Islam itu sendiri untuk menjaga maqasid ad-din, iaitu ataupun maqasid syariah. Okay, seterusnya prinsipnya masih lagi dalam pembincangan rukun yang ke-12, iaitu berkenaan dengan khilafah dan juga imamah. Okey, sedikit penerangan tentang prinsip yang kedua ini. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan imam harus memiliki syarat-syarat imamah, iaitu berilmu, adil, berkepimpinan dan terdiri daripada bangsa Quraisy. Maksudnya yang ini keutamaan diberikan kepada bangsa Quraisy tanpa mensyaratkan imam harus terpelihara daripada sebarang dosa atau maksum, dan hal ini berlawanan dengan pendapat golongan Syiah imamiyah yang menyatakan imam tu mesti maksum daripada dosa. Okey. Dalil yang saya akan gunakan ialah berdasarkan sabda Nabi dalam Warhul Muslim, yang bermaksud akan dilantik pemimpin atas kamu lalu kamu lihat perkara yang kamu setuju dan yang kamu benci. Siapa yang membencinya, yakni dosa pemimpin, maka dia bebas daripadanya. Siapa yang mungkar, maka dia selamat. Maksudnya siapa yang benci dengan apa yang maksiat atau kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin itu, maka dia akan selamatlah. Tapi kalau siapa yang menegur, maka dia akan selamat. Maksudnya tetapi yang bersetuju dan mengikutinya maka dia berdosa. Okey, maafkan saja. Maksudnya dalam hadis ini kata kalau kita setakat benci, maka kita akan bebas daripada perkara itu. Tapi yang paling baik adalah yang kita menegur perbuatan dosa yang dilakukan oleh pemimpin tadi dengan kuasa yang kita ada. Maksudnya setakat yang kita mampu. Tapi kalau kita setuju dan ikut pula kemungkaran dan kemaksiatan yang dilakukan oleh pemimpin tadi, maka kita juga akan berdosa. Okay, jadi kat sini ahli sunnah ni bersifat realistik yang menerima hakikat bahawa manusia memang akan sentiasa melakukan kesilapan. Jadi mustahil ada yang maksum kecuali Nabi Muhammad SAW, dan yang mana semua ketetapan itu hanyalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, tapi oleh sebab jemaah ini tidak menafikan bahawa adanya keperluan untuk kita nanti seorang imam ataupun khalifah untuk kita jaga negara kita, jaga agama kita, jaga dunia kita. Dan berbezalah dengan pandangan Syiah, iaitu mereka menekankan prinsip kemaksuman yang menyalahi kalau kita fikir
secara logik dalam ataupun dari segi syarak dan akal kita, maksum tu tidak ada selain daripada Rasul. Kerana selepas Nabi tiada yang maksum. Alhamdulillah, kita nak nilai apakah penerangan ataupun daripada prinsip kedua prinsip sebenarnya tadi dari sudut pandang ulama-ulama yang sabar. Okay, jadi yang pertama-tama sekali, Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah menegaskan bahawa konsep imamah tadi adalah fardu kifayah. Jadi dijelaskan dalam tadi fardu kifayah yang untuk meningkatkan syariah kita, untuk memelihara agama Islam dan mengurus urusan dunia dari segi politik, ekonomi atau sosial. Dan tanpa kepentingan juga, hukum Islam mungkin tidak akan dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat ke-41, mafhumnya iaitu mereka yang umat Islam. Dan jika kami berikan mereka kekuasaan memerintah di muka bumi, biasanya mereka menjalankan sembahyang serta memberi zakat dan mereka menyuruh berbaik kebaikan serta melarang dari melakukan kejahatan. Maksudnya dalam Al-Quran sendiri Allah menekankan bahawa kalau dengan adanya kepentingan ini, barisan kepentingan ini, tentunya hukum-hukum Allah itu mudah untuk dilaksanakan. Dan kita juga boleh melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar antara sesama masyarakat. Dan Imam Al-Juwaini dalam namanya Surah Umam yang menghuraikan bahawa imamah adalah suatu keperluan yang darurat untuk umat Islam dan seluruh umat di atas muka bumi, dan beliau menolak pandangan bahawa imam tu mesti maksum. Baliknya cukuplah imam tu dengan syarat-syarat utama iaitu berilmu, adil, berani dan berkemampuan. Okay. Jadi secara keseluruhannya menunjukkan bahawa sikap Ahlussunnah wal Jamaah ni bersifat realistik. Maksudnya dia maksudnya golongan ini berpendapat bahawa kepimpinan itu wajib. Tapi yang ditegaskan ataupun yang digariskan ialah imam tu tidak semestinya maksum. Kerana yang memiliki kesempurnaan itu hanyalah seorang rasul. Jadi imam kepimpinan wajib dan tidak menuntut kesempurnaan maksum sebagaimana dakwaan aliran Syiah. Dan Ahlussunnah wal Jamaah juga menolak ekstremisme dalam politik agama. Maksudnya imam tu wajib untuk ditaati, dan ketaatan tu bukanlah ketaatan yang mutlak. Sebab tu dalam firman Allah ni, macam kita kena taat kepada Allah dan Rasul dan ulul amri. Maksudnya kenapa tak ada perkataan taat kepada ulul amri juga? Sebab apa ketaatan kita kepada ulul amri tu adalah sebagaimana mereka taat kepada Allah dan Rasul. Maksudnya kalau mereka bercanggah, maknanya mereka melakukan dosa atau kemungkaran, maka kita tidak wajib taat kepada mereka. Jadi kat situ juga bukti bahawa seorang imam tu bukanlah maksum daripada dosa. Jadi secara rumusannya, dalam konteks umat Islam hari ini, prinsip ke-12 ini atau rukun ke-12 ini memberikan pengajaran bahawa kepimpinan Islam tu mesti berbakti dengan syariah dan berpandukan dengan wahyu Allah iaitu Al-Quran dan As-Sunnah dan maqasid syariah. Kita menolak ideologi yang menyeleweng untuk memastikan agama kita sentiasa terpelihara daripada sebarang kerosakan. Jadi kita perlu faham manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ni. Sebab apa? Dalam Ahlussunnah wal Jamaah sendiri menggariskan bahawa imamah itu penting untuk umat Islam supaya tidak terjebak dengan ideologi politik yang ekstrim. Sebab itulah perlunya ada pemimpin yang adil, berilmu dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam ini, supaya dengan pemimpin yang adil, yang ada autoriti tadi, kita sebagai rakyat ni pun terpelihara daripada ideologi-ideologi yang menyeleweng seperti Khawarij moden, iaitu yang bersifat radikal ataupun sekularisme. Prinsip yang terakhir iaitu diambil daripada rukun yang ke-13 berkenaan dengan iman dan Islam. Penerangan daripada prinsip ini, Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan bahawa keimanan itu tidak akan hilang hanya disebabkan dosa yang dilakukan, tetapi akan hilang sekiranya kufur. Jadi orang berdosa itu tetap mukmin, tetapi dia bukanlah kafir walaupun dia menjadi fasik disebabkan dosa dia. Maksudnya selagi dosa kita tu bukan berkenaan syirik ataupun menyekutukan Allah, maka kita maksudnya manusia tersebut atau orang tersebut hanya dikira sebagai fasik, tetapi bukanlah kafir. Sebagaimana firman Allah
Di dalam surah An-Nisa ayat ke-48, maka sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, yakni mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua, dan akan mengampunkan dosa yang lain daripada itu bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan syariatnya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar. Dan dosa yang besar di dalam ayat ini menyebabkan dia tergolong dalam golongan orang yang kafir, disebabkan kekufurannya, disebabkan perbuatannya yang mensyirikkan atau mempersekutukan Allah yang sesuatu lain. Jadi kat sini secara penerangannya lebih jelas, Ahlussunnah wal Jamaah bersepakat bahawa iman seseorang Muslim itu tak akan hilang serta-merta hanya kerana dosa besar yang dilakukannya, tetapi akan hilang jika dosa yang dilakukan itu ada sebabkan kekufuran. Dan seorang Muslim yang lakukan dosa besar tu tetap dihukum sebagai seorang mukmin, maksudnya dia masih lagi seorang mukmin, tapi dia akan digelar sebagai fasik jika dia tidak bertaubat atas dosa yang dilakukan itu. Jadi prinsip yang ke-13 ni menolak pandangan Khawarij, yang mana mereka mengkafirkan sesuka hati ataupun dengan mudahnya pelaku dosa besar. Kita menolak pandangan Murji'ah yang menganggap dosa besar itu, yang menganggap dosa itu tidak memberi kesan pada iman. Maksudnya Khawarij ni kata orang yang buat dosa besar tu kafir, tapi dan Murji'ah pula kata dosa besar tu tak ada memberi kesan langsung pada iman. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah menolak kedua pahaman ini. Dan segala kita hukum, maksudnya fasikkah ia, kafirkah ia, semuanya Ahlussunnah wal Jamaah tetapkan berdasarkan nas daripada Al-Quran dan hadis yang jelas digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, jadi kita akan menilai prinsip yang terakhir, iaitu prinsip rukun yang ke-13 berdasarkan pandangan ulama-ulama muktabar. Okay, jadi Imam Al-Tahawi dalam Aqidah Al-Tahawiyah menegaskan, kami tidak mengkafirkan seorang yang Muslim kerana dosa selagi dia tidak menghalalkan dosa itu. Prinsip ini menolak pandangan Khawarij yang menghukum kafir pelaku dosa besar, serta pandangan Murji'ah yang menganggap iman tidak berkurang walaupun dengan dosa. Okay, kata Ibn Taymiyah pula dalam Majmu' Al-Fatwa, jelaskan bahawa iman terdiri daripada tafsir dengan hati, qaul yang ucapan, dan amal yang perbuatan. Dia boleh bertambah dan berkurang, namun dosa besar tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam kecuali jika dia mengingkari kewajibannya. Jadi berdasarkan pendapat kedua ulama tadi, seorang Muslim dia buat dosa banyak-banyak sekalipun, dia hanya akan digelar fasik jika dia tidak bertaubat. Dan tapi kalau dia menghalalkan dosa tadi, dan dia okey dengan dosa yang dia buat, tambahan lagi dia mensyirikkan atau mempersekutukan Allah, maka kat situlah barulah ulama-ulama dengan merujuk pada nas Al-Quran dan hadis, mereka dihukumkan kafir. Okay, jadi kita dapat simpulkan Ahlussunnah Jamaah ini mengamalkan wasatiyah, iaitu prinsip ini membentuk sikap sederhana dalam kalangan umat Islam, maksudnya mengelakkan ekstremisme ataupun takfir yang melampau seperti Khawarij, dan liberalisme, itu menganggap dosa besar menjejaskan iman. Ia tidak menjejaskan iman. Maksudnya Ahlussunnah Jamaah ni dia bersifat wasatiyah, tidak, bukan macam Khawarij yang mengkafirkan seseorang yang mudah, ataupun liberalisme ataupun Murji'ah yang tidak rasa dosa tu bagi apa-apa efek pada iman kita. Jadi ketegasan terhadap perkara syirik, maksudnya dosa syirik tu kekal sebagai sempadan antara iman. Maksudnya dosa syirik tu nak menunjukkan betapa besar dosa syirik sehingga boleh mengeluarkan seseorang tu daripada Islam. Jadi prinsip ini menjadi asas untuk kita tangani cabaran-cabaran ekstremisme agama seperti takfiri yang berlaku dalam konteks masa hari ini. Jadi secara rumusannya, prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini menyatakan bahawa iman itu tidak akan gugur dengan dosa, kecuali kufur sebabkan pada syirik tu, tapi masih berasas dengan masih berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan sahaja ulama nak takkan doktor dia kafir, tapi segala ketetapan hukum tu berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah, seperti manhaj ataupun pegangan ataupun pendekatan yang digunakan oleh Ahlussunnah wal Jamaah yang telah ditekankan sebentar tadi. Dan dia juga menolak kesesatan Khawarij dan Murji'ah, sekaligus menunjukkan keunggulan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang seimbang, yang kritis dan juga berpandukan dalil.
Jadi prinsip ini perlu terus kita hayati sehingga ke hari ini untuk kita jadikan benteng daripada fahaman-fahaman takfiri yang mudah-mudah untuk mengkafirkan orang, liberalisme dan juga ajaran-ajaran sesat moden hari ini. Okay, jadi secara kesimpulannya, kita sebagai umat Islam memainkan peranan yang penting untuk sentiasa menghayati dan berpegang teguh dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah supaya kita dapat menjamin kesatuan umat dan dapat memberikan jawapan yang relevan dengan cabaran kontemporari yang berlaku dalam konteks semasa, contohnya adanya aliran ekstremisme, liberalisme, sekularisme. Jadi dengan adanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mantap, kita boleh bendung dan lindung diri kita daripada fahaman-fahaman yang menyeleweng. Seterusnya kita juga dapat menghadapi arus polarisasi pemikiran yang sentiasa akan berubah dan akan sentiasa muncul fahaman-fahaman yang boleh merosakkan akidah umat Islam. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.